Kalender yang kita dapat setiap tahun tu, kalender Masihi, akan ada tarikh kalender Hijri dekat dalam tu. Tapi kalender tu kenapa walaupun kalender tu dah dibuat, tapi kita kena juga tengok anak bulan. Sebab apa? Kita nak kembali kepada hukumnya. Mana yang dari segi hukumnya, Nabi SAW pun bersabda, kalau kamu nak berpuasa, maka lihatlah anak bulan. Dan kalau kamu nak berbuka, bahkan untuk berhari raya, maka lihatlah anak bulan. Sebab tu apabila yang berlaku, dan kalau kita tengok kalender Masihi itu, yang ada kalender Hijri itu semuanya adalah berdasarkan kaedah hisab ataupun kaedah kiraan. Jadi apa yang kami buat setiap bulan, walaupun bukan yang rasmi ni kiranya yang Ramadan, Syawal dengan Zulhijjah, 3 yang rasmi. Tapi kita orang buat juga ada yang Muharram, yang bulan selain daripada yang rasmi kita buat untuk semak semula data tu. Macam kita orang pamerkan untuk tengok cerapan, kalau siang tengok cerapan matahari, lepas tu pameran artifak kita orang, lepas tu tengok macam mana kaedah ringkas untuk menentukan arah kiblat. Dan setakat memang sambutannya sangat menggalakkan. Kalau nak sebutkan pasal aktiviti di pusat falak ni, walaupun kita ni cuma sikit je ke sini, tapi kita orang bila adanya sesuatu yang menarik, contohnya malam ni ada bulan purnama Epogi yang paling dekat sekali dengan bumi kita. Jadi kita orang biasanya kita orang akan buka pusat falak ni, kita akan buat cerapan dan kadang-kadang kita tak sangka kalau kena waktu sekolah, cuti sekolah ke apa, ramai juga yang datang. Bahkan yang datang tu bukan hanya orang yang terdekat, bahkan ada yang dari Brunei, ada yang dari Kuching, bahkan ada yang bukan Islam pun dialu-alukan untuk datang.